Umat Islam perlu menjadikan Islam sebagai contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat menerusi pentadbiran yang baik, nilai akhlak dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kesedaran Islam perlu disusuli penghayatan nilai agama dalam kehidupan dan pentadbiran, bukan sekadar pegangan. Dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor dengan baik. Mahasiswa begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Penghayatan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sepatutnya terhenti pada sambutan Maulidur Rasul, sebaliknya diterjemahkan melalui tindakan dan cara umat Islam menjalankan amanah dalam kehidupan seharian. Usaha menjadikan Islam sebagai teladan terbaik merupakan cabaran bersama yang perlu digalas bagi memastikan nilai agama terus memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Sementara itu, Perdana Menteri menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kepada seluruh hadirin dan rakyat Malaysia sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri 2026 Masihi di Serdang pada Selasa. Seri Paduka Baginda yang kini berada di luar negara bagi urusan peribadi menyampaikan penghargaan kepada semua pihak dan agensi yang menjayakan sambutan Maulidur Rasul tahun ini. Dan mendoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya.